Right geng, macam biasa ada video, ada set combo untuk korang. Hari ni aku buat 2 set combo jigging Daiwa. Kita ada mesin Daiwa Ardito size 300 dengan PT 300 HL. Jadi dekat sini macam biasa lah guys, siapa-siapa yang beli dekat Orchid Tackle, kita akan bagi set combo guys. Dalam set combo ni ada mesin, ada rod dan juga tali. Dan korang dah tak payah nak pening nak pair dengan rod apa, nak pair dengan tali apa. Mesin pun korang boleh pilih dekat sini, nak Daiwa Ardito ataupun Daiwa PT 300. Jadi dekat sini aku dah siap-siap tulis dah. Dalam set combo ni korang akan dapat mesin, rod dan juga tali. Aku akan uraikan satu-satu barang apa yang korang dapat. So sebelum aku tunjuk barang ni dekat korang, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai pun boleh. Kalau korang nak secara post pun boleh, kita boleh post satu Malaysia. Jadi dekat sini mesin ada 2 biji, ada 2 model. Mesin Daiwa Ardito SW size 300L kayuhan kiri dengan Daiwa PT 300 HL ARK aluminium round knob. Jadi dekat sini kita tengok Daiwa Ardito dahulu. Daiwa Ardito ni color biru guys. Color dia memang lawa gila, memang nice. Siapa yang pakai memang cun lah color dia. Untuk ratio dia 6:31. Knob bulat, kayuhan kiri, ada line guide, ada braking system. Memang sedap guys. Yang mana nak main slow jig, nak main tenggiri ke, nak main barakuda, ni memang cun. Design memang lawa. Untuk rod pula guys, rod yang aku bagi dekat korang ni, rod Yamato Dark Poison. Rod Yamato Dark Poison ni depan dia lembut. Nampak tu? Depan dia lembut, belakang dia keras. Tapi dia punya power dia guys, kalau korang nak tengok dia tarik amber jack seberat 10 kilo, korang boleh tengok ujung video. Rod ni, korang boleh tengok resit dia pun Fuji, cincin semua Fuji, panjang 6 kaki 3, PE 13. Lepas tu jig weight dia ataupun berat umpan yang sesuai untuk rod ni 80 gram hingga 300 gram. Dan rod ni ada satu spek sahaja. So maksudnya yang Daiwa PT punya spek rod tu pun sama juga. Dan kalau korang beli rod Yamato Dark Poison ni, korang boleh join kontes guys. Join Yamato TikTok kontes jigging punya rod. Lepas tu korang boleh menang Daiwa Seaboard G300JL yang bernilai 3,200. Cara nak join kontes ni, korang kena ada rod Yamato Dark Poison. Kalau korang dah ada, korang kena DM kita macam mana nak join kontes kita. Itu saja untuk rod. Lepas tu untuk tali pula guys. Tali Yamato 30LB ni memang paling nice, memang paling just nice lah untuk korang punya mesin. Dia boleh masuk sebanyak 300 meter. Untuk 30LB ni korang boleh all rounder. Nak main fast jig boleh, slow jig boleh, nak main bottom pun boleh, tak ada masalah. Nak main race lap Melaka air bawah 80 meter boleh. So tali Yamato ni memang sedap. 30LB ni dia punya lembut tu macam 10LB je guys. Lembut tapi ada power. Yang mana pernah pakai tali Yamato tu, korang boleh tinggalkan feedback lah. Tapi kalau korang nak tengok review, nak tengok feedback, boleh tengok dekat review TikTok shop tali Yamato. Dia orang ada post gambar-gambar ikan pakai tali Yamato. So untuk harga guys, untuk Daiwa Ardito SW size 300L, harga dia 1,350, harga boleh nego. Untuk Daiwa PT 300, harga dia 1,150, harga boleh nego lagi. So korang jangan risau kalau rasa harga tinggi, boleh nego lagi. Kalau korang berminat, korang screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang. Korang boleh tunggu dekat rumah, kita boleh post. Ataupun kalau korang nak datang kedai, alamat dekat atas. So kalau korang berminat, DM kita orang sekarang. Action rod kali ni guys, action rod Yamato Dark Poison dengan tali Yamato 30LB berjaya landingkan ikan amberjack seberat 10 kilo. Korang layan guys. Okey, video. Apa ikan nama? Oh, amberjack. Sama dengan tadi. Sini bos ya. Besar. Woi, lihai. Lepas. Oi. Bos, macam mana bos? Oh, Yamato. Oi. Nah, buka.